mana saja. Layan YouTube, ini Liga Domestik kita. Ini adalah Liga kita, Liga Malaysia. Berita terkini, kedudukan Malaysia dalam carta ranking FIFA semasa ketika ini telah melonjak tinggi hasil kemenangan ke atas Vietnam. Pada aksi yang berlangsung di Bukit Jalil itu, skuad Harimau Malaya berjaya merekodkan kemenangan besar ke atas pasukan pencabar di kumpulan F, iaitu Vietnam. 4 jaringan itu berpunca daripada Joao Figueiredo, Rodrigo Hogaldo, Dion Cools dan juga pemain kesayangan kita, Corbin Ong. Mereka memastikan 3 mata bergaya di laman sendiri berhasil untuk digapai oleh Malaysia di bawah kendalian Peter Seklamovski. Kemenangan ini telah memastikan tambahan mata ranking sebanyak 13.99 mata menjadi milik Malaysia dengan 113.5.54 adalah mata terkini terkumpul buat pasukan negara. Malah, ini juga melonjakkan kedudukan Malaysia ke ranking 126 dunia untuk sementara waktu. Kenaikan 5 anak tangga berjaya dilaksanakan berbanding kemas kini sebelum ini kerana Malaysia berada di kedudukan 131 dunia. Ujian seterusnya buat skuad Harimau Malaya adalah bertemu Laos pada 9 Oktober hadapan di gelanggang lawan, tatkala Vietnam pula menentang Nepal di laman sendiri pada tarikh yang sama. Ini pula luahan Tunku Ismail setelah Malaysia belasah Vietnam 4-0. Tunku Mahkota Ismail, pemangku Sultan Johor, memberikan respon kepuasan saat Malaysia membelasah Vietnam. Skuad kendalian Peter Klamovski turun dengan motivasi terbaik setelah menerima kehadiran 5 tonggak warisan baharu dari Eropah. Usaha itu membuahkan hasil apabila Malaysia menamatkan penantian 11 tahun untuk melakar kemenangan bergaya di Stadium Nasional. Usaha revolusi yang dicetuskan oleh Tunku Ismail mula menjadi bibit-bibit manis apabila Harimau Malaya melakar kemenangan kedua dalam kumpulan F untuk pusingan kelayakan akhir Piala Asia. Tahniah kepada barisan pemain dan jurulatih. Terima kasih atas sokongan semua rakyat Malaysia. Alhamdulillah, ujar Tunku Ismail menerusi satu hantaran media sosial. Kemenangan ini memastikan Harimau Malaya pulang dengan tambahan mata berganda sekaligus melonjak ke kedudukan 126 dunia berdasarkan kemas kini masa nyata FIFA. Dalam masa yang sama, pemain kacukan Vietnam menghamburkan pujian menggunung kepada kekuatan Malaysia. Persembahan hebat ini dibantu oleh kehadiran beberapa tonggak warisan baharu Harimau Malaya, termasuklah 2 jaringan masing-masing oleh Joao Figueiredo dan Rodrigo Hogaldo. Kekuatan pertahanan negara yang dibarisi oleh Facundo Garces dan juga John Irazabal memastikan Malaysia tidak dibolosi di sepanjang 90 minit permainan. Menerusi satu temu bual bersama wartawan Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azam, penjaga gol warisan Vietnam, Nguyen Philip akur dengan kekuatan skuad revolusi Harimau Malaya. Malaysia merupakan sebuah pasukan yang baik. Mereka beraksi dengan begitu baik. Saya lihat keinginan tinggi mereka terutamanya dalam kalangan pemain baharu, katanya kepada Zulhelmi. Pemain berusia 32 tahun itu juga mengakui kehadiran beberapa muka baharu ini telah menambah kekuatan Harimau Malaya dan membawa kepada satu keputusan yang cukup memberangsangkan. Penyerang Malaysia masih berlari pada minit ke-88 untuk menekan pertahanan kami. Saya lihat kualiti pasukan Malaysia sangat tinggi dan inilah keputusannya 4-0 tambahnya. Dan yang terakhir, Harimau Malaya menerima amaran awal apabila penyerang naturalisasi Vietnam, Nguyen Xuan Son, memuat naik satu hantaran di Instagram story miliknya yang dilihat seolah-olah memberi bayangan mahu membalas dendam terhadap Malaysia. Dalam perkongsian tersebut, pemain berdarah Brazil berusia 28 tahun itu hanya memaparkan tarikh 31 Mac 2026, iaitu tarikh perlawanan terakhir kumpulan F dalam kelayakan Piala Asia yang menyaksikan Vietnam bakal menerima kunjungan Malaysia dalam aksi timbal balik. Meskipun tidak menyertakan sebarang caption, tarikh itu cukup untuk mencuri perhatian peminat bola sepak tempatan, terutamanya selepas kekalahan memalukan yang dialami oleh skuad Vietnam di tangan Malaysia. Stadium Nasional Bukit Jalil menjadi saksi pada malam kegemilangan itu.
Swanson atau nama sebenarnya Rafaelson tidak beraksi dalam perlawanan tersebut kerana masih dalam proses pemulihan kecederaan patah kaki yang dialaminya ketika final kejohanan ASEAN musim lalu. Namun, tindakan penyerang naturalisasi itu memuat naik tarikh pertembungan seterusnya seakan memberi petunjuk jelas bahawa dia menyimpan tekad untuk bangkit dan memberi tentangan hebat di gelanggang sendiri kelak. Keputusan ini membuktikan bahawa Malaysia kini muncul sebagai pasukan yang semakin digeruni di pentas Asia Tenggara.